Kalau saat ini iaitu Miyazaki ya. Yang ini ikan bilis goreng. Ikan bilis goreng ni dia tak macam tempat lain. Sebab ikan bilis goreng ni dia ambil daripada tasik apa kau? Tasik Singkarak. Tasik Singkarak. Tasik Singkaraknya satu-satunya tasik di Indonesia ni yang ada ikan bilinya berkualiti tak sama macam di laut ya. Sebab dia ada mengandungi banyak klorid, natrium klorid cantik ya. Yang keduanya ialah yang ini ialah serunding kentang. Serunding kentang ni tuan-tuan. Serunding kentang ni tempat kita tak ada. Sedap serunding kentang ni. Dia rasa macam daging ya. Kemudian kita ada juga rendang daging sumir sapi. Yang lambu punya. Ni boleh rasa kat situ ya. Yang lambu punya ni sangat spesial. Dia tahan 6 bulan. Tak makan tahan 6 bulan. Kalau tak makan langsung tahan seumur hidup. Ya, rendang talur. Ini sedap. Dia rasa garing dan padas-padas sikit. Kalau kita nak melancong luar negara, mana nak ikut saya Baitul Maqdis ke, nak pergi ke China, beli benda ni. Sangat perlu. Sangat perlu. Ya, nanti bari kau pergi dapatkan saya nak pergi Baitul Maqdis ni, nak bawa pada Allah ni. Nanti kita promosi, datang sini, orang yang pergi Baitul Maqdis akan beli kat Bukit Tinggi. Okey, saya berlintas langsung di Bukit Tinggi. Ya, ini sudah. Miyazaki ya, rendang. Rendang ni bagus. Kalau kita bawa pergi luar negara, sedap ni. Ya. Sedap. Cepat sikit pasal ada tengah sikit ni. Pasal tadi pelancong ramai datang habis. Yang ini terus masukkan, terus rebus dengan plastiknya. Yang ini pula sejuk beku, boleh masukkan dalam air panas. Dah siap. Dan terus boleh makan. Dan terus boleh makan. Ini kena rebus ke tak payah? Kena rebus ke atau tekan di sana? Terus masukkan. Masuk air panas. Dengan plastiknya. Masuk dengan plastik ni sekali dalam air panas dah terus berguna. Ini rendang ya. Yang plastiknya plastik spesial ya. Ya betul, yang tahan panas. Ya. Cepat sikit tuan-tuan, kita 30 minit. Jangan banyak tunggu lama-lama. Rasa beli ya. Alhamdulillah. Oh ada satu lagi. Remis. Remis. Ini ada di Danau Meninjau. Remis ini banyak di Meninjau dan tak ada di Malaysia. Remis ni remis. Kita dapatkan remis ni. Ya. Ini lada. Ini sambalnya ya. Ni siapa yang cari orang Minang? Mana sambal lah? Abang Lan. Ni ada sambal abang cari tu bang. Bawa ke agak Sukuni bawa balik. Okey tuan-tuan, alhamdulillah. Semoga kita dapat merasai menikmati rendang daripada Miyazaki ya. Keluaran sendiri. Alhamdulillah.